FIFA bagi kad merah, Malaysia pula dapat malu. Okey, ni kes betul-betul buat malu Malaysia. FIFA dah rasmi dan sah tolak rayuan FAM pasal 7 pemain warisan Harimau Malaya yang katanya guna dokumen tak sah untuk wakil Malaysia. Antaranya pemain dari Argentina, Brazil, Sepanyol dan Belanda. Semua dah kena gantung 12 bulan daripada aktiviti bola sepak antarabangsa. Tapi bukan tu je, FAM kena denda 1.8 juta ringgit. FIFA dedah dokumen asal tu tak tepat. Kononnya datuk nenek pemain dilahirkan di Malaysia, tapi Sri Makan dah buktikan tak. Kes ni buat nama bola sepak Malaysia tercalar sampai media luar macam The Guardian and The Reuters pun siarkan pasal berita ni. Menteri Dalam Negeri pun dah bersuara, katanya kewarganegaraan pemain tu sah ikut undang-undang Malaysia. Tapi masalahnya FIFA ada peraturan sendiri. Bukan semua yang ada IC boleh main bawah bendera Malaysia kalau asal usul tak tepati syarat antarabangsa. So moral of the story, nak jadi harimau mana cukup pakai jersey Malaysia je. Kena juga jujur ikut undang-undang. FIFA dah warning, kalau nak main di pentas dunia, mainlah betul-betul, bukan tipu borang.